Dan setengah daripada makruh lah maya lah. Kita ngaji benda-benda dak molek luak lah maya. Buat tak ada apa-apa, tapi kalau kita tak buat boleh pahala. Dia panggil makruh. Gapo dia lagi? Merendahkan kepala daripada belakang pada rokok. Jadi kepala koleh turun. Genah pada belakang. Dia nak sama apa-apa ke penyambik di punggung. Dapat rokok, kepala. Sama kepala. Ni kelakon turun. Nah. Jadi kepala rendah pada belakang. Nak sama tinggi laki dah kepala ni. Pakit panggil akik-akik cakung baik kuda tu. Akik dia itu sama kok. Agak-agak dirilah. Tapi agak diri tu payah. Kadang jangan punya batas tanda. Tak boleh. Sama lah. Makruh. Dan setengah daripadanya ia semayang. Ia semaya serta berkandak berhadas. Yakni tengah-tengah duk kuat nak berhadas. Nak berak doa, nak ketuk doa, nak kecing doa. Malah nak buat maya kau dia kacing engkau, takut ketuk. Air kecing. Bol lepas tu kat kecing rasa pung tu berasa lego. Dia baik dia kecing tu, dia kecing usia wi puah dulu, berak wi puah dulu baru mari maya sedap ni. Tapi dia terbeak kita dia malah nak buat maya. Nak ketuk tu. Tu makna kata serta berkandak berhadas, yakni serta kuat nak berhadas. Kalau baba wasa nak tin tu tak apa lagi. Dia kuat ni kita maya tak nak kosong lah. Dia ingat baba nak sujud kena dia takut ketuk dalam sujud. Dia kena duk main jaga dengan dia semua tu makruh. Sebab tu dia berak ni lah kalau waktu luah. Kalau waktu luah. Kita pergi kecil berak dulu. Jangan duk nak berkandak berhadas. Sama ada ia hendak buang air kecil atau besar. Sama ada ia berasa nak buang air haluh. Air haluh tu kecil. Atau besar. Air besar tu berak. Atau angin ketuk. Tak kira lah. Sangat-sangat nak berasa doa tu. Makruh lah. Tak maya. Maka sunat ia seorang selesaikan daripada berhadas. Selesai, sudah tu. Gi berak kecil dulu. Gi berak kecil dulu. Kemudian ia seorang semayang. Lepas tu semaya. Tapi ia kait juga. Nak kata gi berak kecil lah dulu senang, ketuk lah dulu senang, ambil semaya semula lah mari maya senang. Dia kata dia kait selama belum picit waktunya. Sebelum pada spek waktu. Kalau agak tak, kalau pergi kecil berak dulu, habis waktu. Jangan. Itu. Ini. Ataupun kalau pergi kecil berak dulu, tak ada jemaah. Tu. Tak apa pula. Selama belum picik waktunya. Hendaklah ia semayang sertanya. Arti ia jatuh kita lah. Yakni, dan jika picik waktu, dia jatuh. Saat ni dia kata, kalau kita nak selesai berak kecil sahadah tu, selama belum picik waktu, sebelum spek waktu, ada pun kalau spek waktu, tapi dia tak sebut syarat. Yakni jika spek waktu, jika picik waktu, picik tu spek tak telur lah. Kalau pergi kecil berak dulu, habis waktu lah. Hendaklah ia semayang serta berkandak dah. Tak nak ketuk, tak nak lah. Dan kalau kita pergi berak dulu, nanti habis waktu dah sikit lah. Tu, maya gitu. Dan itu kalau kecil berak dulu, haram. Kalau dah dapat narak, ya waktu ni dah agak kita maya tak telur. Waktu adanya tu baru nak maya, haram lah. Tapi wajib nak maya, tapi maya haram. Kalau tak maya, kau teruk ni. Habis tu nak maya, belum pada waktu sikit dah. Pada ada telur maya. Dan demikian lagi makruh semayang di hadapan makanan atau minuman yang ingin ia kepadanya, yang ia duk kena duk lapar tengah duk daga, makan ni duk dapat. Makruh lah, makan lu, minum lu. Ni pun kalau dak picik waktu lah. Tapi tu maya jangan ada ide ke nasi. Dari kita kalau kita kenyang nak apa? Ni kita lapar. Daga ko air dak penuh dak apa.
Semaya hadap pe makan ni tu makruh. Katuk lu tudung dengan saji lu, kita tak dapur maya tu. Kalau waktu luah. Tak boleh maya dak pe makan ni tu makruh. Kenapa? Kenapa makruh? Kerana hilang khusyuk. Ingat ke makan ni. Kalau kita orang halus perut makan tu. Kerana disebut pada hadis, tiada sembahyang artinya yang kamil. Tiada semaya artinya yang sepenuh. Yakni tidak ada semaya yang sepenuh, semaya hok bulat neting, semaya hok 100% di hadapan makanan. Tak ada semaya nak penuh. Kalau tak pay makan ni lagi tak jeling. Tak jeling. Tambah-tambah mulut dia yang bau lagi. Mana? Bau masuk hidung lagi. Ingat. Mulut dia nya. Ada dia ni. Boleh tambah dak ni. Dia main gitu lah maya. Sampai tu makruh. Makanlah dulu. Dan setengah daripadanya semayang di hammam. Di hammam, tempat mandi air panas. Tempat mandi air panas. Kalau kita lah ni bilik jambai lah. Bilik jambai, bilik air tu. Yang Arab dengan hammam. Bilik air. Tempat situ pak dia. Timbal berapa makruh kat maya lah tu. Dan pada tempat corang bukit, kok corang-corang bukit, kok celah-celah bukit, tak molek pak tu payah. Nak rokok, nak gapo tu payah. Dan tengah jalan tak patah lah. Tak ada tempat ni. Dan tempat buang tahi, pak dia berak. Pak dia berak ke apa aja dah, maya tak ada tempat. Makruh lah ke. Pilih-pilih tempat. Dan tempat menyembah berhala, gi maya lewat. Boleh maya tapi makruh. Tempat dia tak sembah wala. Dan setengah daripada makruh semayang pada tempat perhimpunan uta, le kandai uta. Le kandai uta kita kandai lembu. Mayalah kandai lembu boleh maya kan. Boleh jangan dijinjak tak tahi ya apa jika. Kita tak ada tempat kan nak tunggu lembu kat kacui. Maya kandai lembu lah. Makruh. Tapi lama kena najis tu tak boleh tak sah lah. Jangan kena lah najis. Tapi tepat yang makruh tu tepat. Tepat tak boleh. Dan pejerak kubur. Maya tak kubur. Panggil jerak. Lah ni, lorak ni Cina dia panggil. Orang Cina, orang kita tak panggil dah pejerak. Kubur lah kita turut Arab. Kubur tu bahasa Arab. Maya tak kubur. Kita tak maya tak kubur. Makruh. Tapi tak arah dia mau nak tunggu nak baca Quran. Baca Quran. Sama ada dibongkar atau tiada. Sama ada kubur itu dibongkar, digali dah. Dia kambuh dia mati, lepas tu gali nak taruh lah. Gali pula dah. Gali naik turun dah. Atau tiada. Atau kubur hok baru. Kambuh hok Malaysia tak ada bokar, tak ada bukar, tak ada korek naik. Kubur kita kan panggil dibongkar dah lah berapa kali dah. Beratus kali dah. Mana? Beratus kali kambuh, beratus kali korek naik. Baru nak taruh hok baru, korek naik. Pas kena pak hok dia dengan najis dia apa naik tanah tu. Pak acuh dah. Kambuh kelik tu kubur dibongkar, tu makruh. Hok tak bongkar tu makruh. Ya makruh tu kubur tu ya. Tetapi jika dibongkar, kalau kubur digali dah, kambuh dia mati dah, lepas tu bodoh tak lama nak kambuh lain yang gali pula. Ya terpaksa dia kena naik di tanah hok najis tu. Tak dapat tiada dengan dilapiknya. Tu lapik. Takut najis. Tapi kalau hujan tak turun, kalau hujan turun pepak kita ni, dia cuci dah. Dia najis, bau hujan turun, dia buat turun, dia cuci lah turun bawah ni. Kalau kau arak yang main, ya tahun kali hujan. Tu pun kotor. Kita lah ni, ya hujan banyak. Dia cuci dah ada hujan. Kalau dia royak ni, kata kena lapik ni, kalau hujan tak mari cucu lagi. Takut najis lah, ada jat tak najis tak boleh. Sebab tu kita nak maya-maya menejak tah lipat, cak lipat, duk tah lipat. Kalau kita pakai lipat, orang panggil kita duk menanggung dan najis dah dipatak lipat. Kita menanggung najis dak sama ya dah kita cak, kita jak tah lipat, tak apalah lipat jadi lapik. Ada apa tulah jangan buhlah tali ya lah. Jadi kita menanggung lipat. Cak jinjak, lipat ke mahal sama saya nak jinjak. Duk pasal surung tu tak boleh. Dan jika tiada dibongkar. Kubur tak ada bongkar lagi. Gali seterik, kambuh tak ada korek naik. Mana debu najis balik bawah tak naik lagi. Maka tiada. Tak benar.
Dan jika tiada dilapik. Tak lapik. Kubur dibuka dah. Hak bawah korek naik atas dah. Pada kamu turun tu, ya bukan dia turun hak bawah. Nang, dia capur dah debut tanah. Kita pun kan maya tak ada lapik dah. Maya gitu. Jinjak ke tanah itu. Maka tiada sah semayanya. Tak sah maya. Kalau tak lapik. Ikutlah asal tempat najis lah. Kandai lembu lah, kandai utah. Kalau tak lapik tak boleh. Lapik mata dah. Dan dimakian lagi makruh ia semayang pada kanisah. Kanisah. Gereja. Nah, kita panggil gereja. Iaitu kanisah tu. Tempat ibadat Yahudi. Atau bi'ah. Iaitu tempat ibadat Nasara. Gereja lah kau ni. Dia panggil orang gereja lah kau. Ikutlah tempat ibadat agama lain. Tempat ibadat dia panggil kanisah. Kalau tempat ibadat Hindu dia panggil biara. Biara. Tempat ibadat Hindu. Makhluk lah. Tapi biara tak ada. Pak kita ada ke India, ke Bangladesh, Pakistan. Sampai tu kami kampung Bego, apa Bego tu asal tempat balasah ya ada. Balasah, ia tu nenek kita yang dulu yang agama Hindu. Nah, pas balasah ya situ, dia panggil biara. Orang lain panggil Bego tu, tempat ibadat Hindu. Yang beratus-ratus tahun dulu. Semua tempat ibadat agama lain makruh lah kau. Bukan tak ada sah dah. Atau dihuap baca. Lama baca duhu tu. Dihuap logat me dulu. Dihuap dia buat. Dihuap lah kita panggil huap. Dihuap. Dihuap sami. Huap sami, huap tak ca. Sami tak ca, tak sami tak ca. Dihuap sami. Tapi dia panggil huap lah ni lah. Tak panggil huap. Ni dia buat huap logat me dulu. Huap sami, huap tak ca. Makruh lah tu. Maka sekaliannya itu makruh semayang padanya. Pada segala tempat yang tersebut. Makruh lah ko. Kalau cari lain boleh pala. Tak ada arah nak buat kan. Dosa kan? Tak sah kan? Tak. Apa? Tapi kurang kosong. Lepas tu tak susuk pula. Nampak? Sebab tu ya hukumnya makruh. Kena pilih tempat. Tempat molek mana tempat molek? Sejik. Alasah. Kau tamu. Malah lah kau. Tempat molek kan? Tapi kita ambil tengah rumah. Bukan lewat dah rumah. Tempat satu tak ambil. Tu lah. Semua tu hak makruh lah kau. Habis kat tu dulu. Kemudian ada pun sunat yang dikerja kemudian daripada sembahyang.